Ini bagi pandangan Kak Yani lah, setara mana sebenarnya orang Kelantan ni ada kesedaran terhadap kesihatan mental dalam kalangan orang Kelantan ni? Secara generalnya dia meningkatlah kesedaran kesihatan mental orang Kelantan ni meningkat. Ada satu ciri yang saya rasa macam baguslah. Okey. Dia sangka baik kepada takdir tu. Bersangka baik kepada takdir. Contoh kan. Contoh kalau berlaku accident. Kalau berlaku accident, contoh alhamdulillah mujurlah accident, mujurlah tak apalah, bunuh kereta saja tak apalah. Selamat kita dia. Tapi katalah patah tangan. Mujur patah tangan kiri je. Tak patah tangan kanan, boleh lagi tangan kanan. Katalah patah dua-dua tangan. Alhamdulillah tak apa. Mujur tangan je patah, kaki tak boleh jalan. Katalah patah belakang. Alhamdulillah mati. Hidup lagi. Betul. Katalah mati. Tak apa, tak dek. Tak ada Masa dia. Masa dia seksa lama. Masa dia dah mati molek. Mati hari molek. Buat kerja molek dan sebagainya. Kadar husnuzan kita Muslim lah yang kat ni puasa, alhamdulillah kebanyakannya sangat tinggi. Jadi itu mempengaruhi acceptance kita, penerimaan kita.